Selamat datang to my channel. Test guys. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Zura Channel. Okey, hari ni kita nak buat channel sambungan untuk part 2 apa? Bandana channel. Kalau korang pernah tengok sebenarnya dekat Nana Jori Momo. Okey, kali ni kita buat untuk part 2 pula. Okey, jangan lupa tengok sampai habis. Okey, cepat. Tak sabar ni. Tak sabar, cepat. Sebab channel yang lepas saya kalah. Cepat. So, mesti aku je. Mesti aku. sila. Ni sekali tak ni? Tak boleh. Okey. Kita mulakan. Siapa nak teka dulu? Siapa nak teka dulu? Dah tentu aku kalah kalah kan? Aku lagi kau lagi teka. Tak nak. Aku nak kau teka. Saya menang. Satu saja. Okey. Tapi ni channel aku. Okey guys, untuk kali ni macam sebelum ni kita kalau kalah kena apa namanya tu? Jentik. Kali ni kita tepung dengan muka. Kita tepung. Okey. Siapa nak kena tepung cepat. Yang pertama, okey. Tajuk. Filem. Dia sabar. Okey. Bandana. Aku tak jelas. Kau saja kan? Kau tak mahu betul-betul. Anaknya Sazana. Maria Mariana. Yes. Maria Mariana. Kau sembah muka ke? Okey, tak apalah, kita bagi cat. Okay, next. Yes. Kau jangan pedajal aku Lagu. Okey. Fata Morgana. Baik dia bila ada kajian. Nasib baik kalau tak. Okey, next. Okey, ni dapat berapa tu? Tak dapat tu. Tiga. Okey, macam ada yang tak kena je. Tak sure kan kalau tak kena kan? Macam mana kena aku? Okey apa? Aku pula yang risau. Lagu. Ha? Lagu. Okey, lagu. Lagu. Kau jangan cakap lagu aku tak tahu. Yelah, aku ni bukan tahu sangat bab muzik ni. Ha? Kupinang kau. Kupinang kau. Alamak, aku tahu lagu ni tapi aku tak tahu Kupinang kau dengan bismillah. Yes. Alhamdulillah. Aku tak kena. Next. Okey. Lagu. Kau jangan nak tipu. Kau tak cakap betul-betul. Aku tahu kau tak cakap betul-betul. Kau cakap betul-betul. Kau nyanyi kan? Aku nyanyi lah. Lagu hari Khamis. Aku lagi kedua. Kan aku je bagi cadu macam gitu. Kau lama. Cepat. Macam mana saya nak teka? Dia ketawa je lebih. Lepas tu dia cakap dia bagi chat saya dua. Lepas tu dia ketawa lebih-lebih. Memang dia sengaja nak tu saya kena. Orang tu nak dia kena kan. Tak ada, betul-betul lah.
ke? Kau bohong aku ni. Kau dengar tu. Tat. Apa benda? Kalau dia aku dengar. Aku tak tahu ni. Last. Dah lah aku reda dah, aku tak tahu. Repek lah dia ni. Kamu saja je kan, kamu kan? Enggak. Aku enggak. Ya, aku enggak tipu. Kong ni apa benda? Dudut, si gendut. Anak paling nakal. Tu Dennis yang nyanyi kalau korang dengar lah. So, apa sah? Tepuk. 1, 2, okey. So, memandangkan Nana. Kalau korang pun suka kan? Sama kan? Okey, 1, 2, 3. Aku nak jadi goyang sikit. Wow. Terus. Kan? Next. Last round. Apa dah? Cakap lah. Aku terpegun pula tengok kau punya muka. Okey, last guys. Last ya, Nana. Last ya. Okey. Kau nangis ke kau nak bagi aku? Cepatlah. Aku nak. Apa? Tolonglah. Apa benda, lagu ke, filem ke, apa benda? Hello. Kau boleh cakap betul-betul kan? Kau saja kan? Kau tak nonton betul. Filem. Oh, filem. Hello. Aku sombong muka kau kan? Tolonglah. Ibunda. Bola cerita. Lah, saya dah tak dapat. Dengarlah tekan. Tengoklah filem, aku nak bayangkan dia filem dia. Penat dia. Boleh nyanyi tak lagu dia? Jadi tak ada lagu macam mana? Ulala. Bukan. Aku dengar ulala tak? Ulala. Okeylah. Aduh, sakit ke kena telinga aku dijigit. Okeylah, aku tak. Kau dah denda kan? Kau dengar tetap. Dah. Kau jangan tahu apa jawapan. Ulala. Ulala. Apa? Ola bola. Bola kan di filem eh? Ada lah. Aku kena supu lah sebab aku jawab bola-bola pun tak ada. Tak betul. Bedak. Dah kan. Okey lah guys. Sampai di sini saja. Kan? Konten kita untuk hari ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, apa-apa. Okay, bye.